lah budak ni. Setahu aku kat kampung ni tak ada orang macam ni. Betul lah bang. Kesian Just tengok dia tu. Ish. Bos, ni nak buat macam mana ni? Letih nak jaga. Dah jadi 2 orang budak. Ni budak, tu budak. Betul lah bos. Kesiannya. Takkan kita pula nak kena jaga dia. Kalau lah comel tu tak apa juga. Ni sama tua dengan kami ya tengok. Mau besar panjang macam ni. Ini bukan comel, ini comot. Kita buang je lah. Ish, korang ni. Tak berhati perut betul lah. Kita tunggulah 2-3 hari dulu. Kalau tak ada siapa datang, baru kita report polis. Kan? Okey tak? Cak Tapi macam takut juga tengok tu. Oh, Just rasa dia ni kelainan upaya lah. Jadi kalau macam tu, kita kena sayangi dia. Jangan hina dia. Sebab dia pun manusia juga. Mak. Ya. Berak. Abang, Just nak kena cibuk dia ke? Tajuk. Abang, Ya. Just dah tanya dah orang dekat pekan ni. Tapi tak ada siapa pun kenal dia. Ya ke, dik? Tanta, dia bukan orang sini kot. Mungkin juga. Tapi kesianlah dekat dia. Agaknya siapalah mak bapak dia Tak apa, dik. Kita balik dulu. Esok kita report polis. Boleh? Berita terkini, hiburan sensasi. Naik bas mini, minum air sasi. Pihak polis sedang mengesan seorang ketua gangster. Geng 6x6 tak lingkup jahanam melarikan diri dari serbuan polis. Dia seorang lelaki yang kurus dan kering dan pandai berlakon. Kononnya, semua penduduk berdekatan diminta berhati-hati dan tidak terpedaya dengan lakonannya. Abang, dah jangan banyak cakap. Jom gerak sekarang, gerak Jom sekarang. kita balik. Gerak. Just takut. Cepat. Hei. Dik. Ni pandai berlakon tak? Hei, berlakon. Itu memang cita-cita gua nak jadi pelakon. Tapi tak kesampaian sebab tak ada rezeki lagi. Tapi gua sekarang jadi kepala geng rimau. Gangster. Nama gua Arin Tiger. Tiger apa? Aku tengok muka macam kepala macam kepala timun. Tapi kau memang pandai berlakon. Tu kau berlakon jadi baby tu. Kita orang berjaya. Lalai jadi macam ni. Lain kali tak kenal orang, lu orang jangan bagi masuk rumah lah. Bodoh. Oh, betul-betul punya marah. Min! Mun! Lari, selamatkan diri! Jangan tolong abang, jangan! Jangan tolong abang, jangan! Min! Mun! Sakit. Kau okey ke? Okey, apa macam ni weh? Abang, mana penjenayah kau? Aduh, ke sana sakitlah. Hidup abang. Bang, Just nak keluar kejap tau. Just ada nak pergi bank. Just balik lambat sikit. Abang ni dah kenapa pula ni? Macam ada masalah je. Okey tak? Abang pening lah mikirkan ladang kita ni. Kenapa? Just tengok. Hasil ladang kita elok je. Memanglah elok. Lepas tu? Tapi abang tengah fikir bagaimana cara pemasaran untuk limau kita ni. Abang dah pergi kedai runcit, Okey. restoran, kedai makan pun abang pergi. Tapi tak ramai yang ambil limau kita ni. Oh, abang pening yang tu. Bab tu abang jangan risau. Sebab adik dah tengok dah dekat dalam internet, ada agensi-agensi kerajaan yang boleh bantu peladang macam kita ni. Jadi, kita minta bantuan dekat mereka. Diorang ada. Salam. Bukan ada Adik, gambar ni adik. lah. Borang permohonan lesen premi perniagaan. Majlis Daerah Simpang Renggam. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat? Assalamualaikum, kan? Ni saya lepas isi borang lesen premi perniagaan ni. Maknanya kena hantar ke sini ke? Oh, ni borangnya. Okey.
Okey dah. Okey. Oh. On the spot. Oh, on the spot? Senangnya bang. Bagus majlis daerah sebaran kami. Bang. Dia suka abang. Sebelah Okey. Terima kasih. Dia tak cepat ni. Okey. Bye. Hasan limau, limau, limau. Tiga sekawan cari hidup baru. Min, mun kejar cita-cita. Tergolek, tergelak. Tapi cuba lagi juga. Hasan limau, limau, limau. Perlu menitik, hati tetap seru. Hari ke hari, rezeki dicari. Dalam tawa, dalam haru di kebun ini. Manju bapak. Assalamualaikum Cik Hasan. Waalaikumsalam. Ya Allah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa. Apa khabar Cik Baik? Semakin sihat orangnya. Alhamdulillah, syukran. Itulah Cik Baik, mainlah Cik Baik. Itulah Cik Baik, saya ada masalah dekat pokok limau saya ni. Daun dia dah jadi kuning. Oh, ini adalah serangan karat daun pada tanaman limau. Oh, okey. So, pada pengesyuran saya dan peringkat Jabatan Pertanian, kita mengesyorkan petani dan pengusaha menggunakan racun yang bersesuaian dan mengikut dos yang ditetapkan oleh LRMP. LRMP itu adalah Lembaga Racun Makhluk Perosak. Oh, Okey. Selain daripada itu, buah Cik Hasan juga memiliki saiz-saiz yang sangat berkualiti dan juga dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemborong. wow. Menarik. Encik Hasan daftarlah MyGap. Bila adanya MyGap, tanaman lebih berkualiti dan selamat dimakan. Dan juga Encik Hasan dapat memasarkan hasil-hasil produk limau Cik Hasan ke pasaran luar negara. Wow. Kalau macam tu, boleh hantar ke Singapura tu? Boleh, tak ada masalah. Kita dengan adanya Jabatan Pertanian, kita dapat membantu petani-petani besar dan petani kecil untuk mendaftarkan MyGap dengan EasyGap. Daftarlah MyGap. Okey. Dengan itu, esok juga saya sampai ke Jabatan Pertanian. Terbaik Cik Hasan. Ya Allah, terima kasih Ya Allah. Kerana sudi datang ke ladang saya ni. Sama-sama tugas saya untuk datang ke sini untuk lawat petani-petani kat sini. Untuk makluman Cik Allah. Cik Abdullah tahu tak berapa ekar saya punya ladang ni? Oh, berapa ekar? Saya tengok luas kat sini. 5 ekar. Oh, 5 ekar. Besar tu. Besar kan? Oh. Itulah Cik Abdullah, saya ada hajat nak minta tolong Fama daripada segi masaran. Apa yang boleh Fama bantu untuk ladang saya ni? Okey, kalau saya tengok dengan keluasan ni 5 ekar ni, so macam-macam farmer boleh bantu. Salah satu dia adalah kita boleh sediakan ruang pasaran, pasar tani, mana Cik Hasan boleh berniaga directly terus ke pasar tani. Maknanya Cik Hasan boleh dapat harga yang lebih baik. Bagus tu bang. Peluang bagus. Dan program yang selain juga, Cik Hasan boleh berdaftar dengan kita di bawah program ladang kontrak. Dan apa yang manfaat ladang kontrak adalah Cik Hasan kita boleh dapat jaminan bekalan dan dapat khidmat bimbingan daripada farmer dari segi pasaran. Saya ada hajat lagi satu Cik Hasan. Apa tu Cik Hasan? Saya sebenarnya impian saya dan hajat saya selama ni insya-Allah. Saya nak buat limau tu jadi limau kasuri yang berjus. Boleh ada? Boleh? Boleh tu Cik Boleh Hasan. buat jadi sampai nak pasar kan? Boleh? Boleh buat? Boleh. Kalau macam tu, Cik Hasan boleh datang ke pejabat saya untuk kita bincangkan lagi. Dan salah satu dia adalah kita boleh limau-limau ni kita boleh matchingkan dengan usahawan-usahawan IKS kita yang berasaskan jus limau, air limau tu. So, rupanya ada lagi kawan-kawan lain yang niaga air ni. Kita bila kita join diorang, lagi besar kita. Lagi majulah perniagaan kita bang. Ya Allah, tak syukurnya. sabarnya jus limau. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hari yang Syukur sangat sangat ya Allah. barakah. Alhamdulillah. 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 Dik, Boleh kita kena lah. terima kasih Dik. Ya Dekat betul. Mama, Dik. Terima kasih Cik Abdullah. Tiga sekawan cari hidup baru. Mun kejar cita-cita. Tergolek, tergelak. Tapi cuba lagi
Aku lihat lemah betul kan menjadi dengan bos. Dia janji kat rumah kita pun dah lambat. Kat rumah dia sendiri pun dah lambat. Ish, sabarlah kejap Min. Kejap lagi sampailah tu. Just dah WhatsApp dah tadi. Sekejap sampai buah abang. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terlambat. Saya memerut tadi. Allah. Saya tunggu kat sini dari pagi lagi. Korang tak sampai pun. Tak payah dah ada buat cerita bos. Dia yang lambat, kita yang kena. Bukan kita tak kenal. Kan? Ni bos. Ni, bos panggil kami pagi-pagi ni buat apa bos? Kami dia 5 pun kami tak kutik tau. Betul. Tadi kami juga kalut. Sebab apa beritahu? Apa? Sebenarnya, saya panggil korang semua ni, saya nak ada berita gembira. Apa Bira? tu abang? Tak sabarnya. Apa tu? Apa tu? Disebabkan kerajinan Min, Ya, aja. Mun, Mat, Oh, ada lagi? adik juga. Ya. Just pada juga Semua. Baru nak merajuk. Kita dapat tempahan yang kali ini paling besar sekali. Besar! Aku kaya! Order banyak, untung besar. Dia, bukan kita. Kita gaji bulan. Bos kaya! Alhamdulillah. Bos kaya. Okey. Dengan ini, saya ingin naikkan gaji korang. Naik gaji! Saya minta maaf, bos. Saja je tadi tu. Nasihat. Oh, tadi tu. Oh, nasihat ni. Okey. Dengan seruan kerajaan, gaji minima saya naikkan RM1,700. RM1,700! Wow! Kaya. Ada lagi. Wow! So. Layang. Banyak tu. Oh, tadi dah wow. Bukan Mi. Bukan. Wow. Ada lagi. Sabar. Oh, WSP. Special lagi ni. Medical card lagi. Medical card. Nanti kena bayar bulan-bulan dah. Betul. Tak. Company bayar. Company bayar. Saya minta maaf, bos. Okey. Duduk. Kita buat Ada employment benefit. lagi special. Ada Banyak sabar. ni. Apa lagi tu? Saya nak bagi korang bonus 3 bulan. Bonus 3 bulan. Siap. 3 bulan? 1,700 staf juta. Aku boleh kahwin. Leha boleh kahwin ha. Alhamdulillah. Tak ada saingan aku. Balik kampung. Ya. Ada lagi yang paling special korang suka. Kita akan pergi bercuti. Gaji jalan. Jalan. Nanti lu. Ya, bercuti ni kan boleh kira ni. Jangan kat bukit hari tu. Mali ya. Tak. Kat bukit Kawan dia buat jumpa yang ni. Buat apa? Pantai. Janji ya. Pantai. Abang just boleh pakai bikini kan? Pantai. Wow. Itu aku tak heran dah. Buat ramai. Ada lagi. Kali ni kita naik kapal terbang. Naik buruk besi. Tahu tak kat mana? Mana bos? Betul tak? Tahu tak? Tahu? Teka. Aku dah malas teka ni. Naik kapal terbang mesti kat airport. Memanglah kat airport. Tapi nak pergi mana? pergi kat mana? Tak tahu. Tahu. Aduh, aku tak nak teka. Kita pergi Bali. Pergi balik. Hei, pantai balik. Bali, Kupang, Kedah. Tu Bali Lain. Kedah. Bali. Kita pergi balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Imam dan juga para penduduk Kampung Baru Renggam. Tujuan saya mengadakan majlis ini adalah untuk melahirkan rasa syukur saya dengan kejayaan Radan Limau saya.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada agensi kerajaan yang banyak bantu saya, terutamanya MDSR, Fama, Jabatan Pertanian dan juga RISDA. Dengan ini saya serahkan majlis ini kepada Tok Imam untuk teruskan bacaan doa syukuran. Alhamdulillah. Setelah pelbagai dugaan sepanjang episod ini, saya bersyukur kerana telah berjaya menamatkan pengajian dalam bidang pemasaran di Open University Malaysia dan memperolehi ijazah saya muda. Ni ilmu yang saya pelajari, saya akan gunakan untuk membangunkan produk hasil tani limau saya ini. Dengan bimbingan daripada Fama, Jabatan Pertanian dan RISDA, serta sokongan kuat Majlis Daerah Sempang Renggam, usaha saya semakin berkembang. Dan yang paling penting, saya berharap sangat kisah ini dijadikan inspirasi kepada semua pekebun-pekebun kecil. Manfaatkanlah ilmu dan bantuan yang ada untuk majukan produk sendiri, insya-Allah. San! Wah, kau buat ini pergraduan kau Bang, tahniah kau, San. Kau pun aku tak sangka. Kau pun dapat juga. Ni. Dengan Hasan lagi bangga. Izam kita tak Izam ada, dia pun ada. Jumpa pula kat sini. Betul lah, beruntung kita Oh. San itu. Tak sangka kan, daripada kampung dah berjaya sekarang. Betul lah dia. Oh. San. Okay lah, San. Aku gerak dulu, nanti kita jumpa. Kita ngerti kemudian lah Okay. Make sure Okay, Jangan lupa dah. Nanti aku call kau. Jangan lupa dah. Dengan family aku. Okey. Okey. Okay, San. Nanti Kau menggerak dulu. Okey. Okey. Nak Baik. cover kat tempat lain pula ni. Calling Okey. Make sure Okey, Roger. Alright. Aku bukan Carlos lagi. Sekarang aku jadi Karim dah. Karim. Kau kenal kan, San? Ini bakal isteri aku. Tak sangka kau dah banyak berubah. Alhamdulillah. Tahniah, Hasan. Akhirnya kau berjaya juga. Itulah yang aku impikan. Okey, San. Kita jumpa lagi. Make sure Okey. Calling tau. Okey, San. Hei abang, ya Allah mana abang pergi? Melina mata jas cari abang tu tak? Adik ke ada? Ya, jas cari bunga untuk abang. Patutlah. Bunga tak abang cantik kan? Dik, ni dik. Abang, bagusnya abang. Tanya abang. Hebatlah abang. Ini yang memang impikan ni. Alhamdulillah, tanya abang. Ha, cari siapa tu? Mana Mak Mimun? Man Mimun? Mana boleh bang? Mana boleh diorang tinggal ladang? Banyak order bang. Alhamdulillah, ya Allah rezeki. Alhamdulillah. Banyak order. Tak boleh. Cantiklah bang. Jom dik. Dia pergi mana? Balik. Balik? Pergi ambil gambar lah dulu. Jom ambil gambar. Korang semua nak tahu kan apa jadi dengan Min, Man dan Mun? Mereka bertiga, saya hadiahkan masing-masing sebidang tanah untuk dorang usahakan sendiri pertanian di tanah itu. Saya akan didik mereka sampai jadi macam saya. Amin. Abang, saya jual kapit. Abang. Siapa? Aduh, yai.
jual kapit, bang. Kapit pula!